Ada satu karo lagi weh. Bagi orang yang jadi biar cacing dalam perut kerawik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi dok tunjuk we tengok ni gapo ni. Supi dok tunjuk we tengok ni. Orang panggil kata bunga toiting. Ni daun dia nah. Daun dia ni bunga dia. Daun dia ni jadi bulat-bulat ujung baik ni nah. Ni nah. Lepas tu ni daun dia nah. Kalau pia jadi kerawik, cacing, biar. Payat tu lah. Pasal saya panggil payat. Ambil halu dah. Rak ambil daun hal atas ni. Rak ambil daun ni. Wapa setara mana pun ikut ni. Supi ambil kali dengan bunga. Kalau ada bunga. Kalau tak ada bunga pun tak ada gapo lah. Ambil boleh sekutung. 3-4 kutung peseng ni. Kita ambil mari. Rebuh dengan air. Lepas tu minum. Mudah-mudahan lah. Di hari ni Supi nak buat. Tengok kata rebuh dengan air. Rebuh lah mana. Sebab ada saudara kita duk tanya, Supi rebuh dengan gapo? Supi nak oyak tak rebuh dengan tokar batu. Kok nampak? Dia tanya kata rebuh dengan gapo? Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Ada saudara kita duk tanya, rebuh dengan gapo Supi? Hari ni Supi royak sahih tu nah. Rebuh dengan air. Rasa nak suka sikit nah Supi gurau tu nah. Tapi hak sengoti tu sungguh. Ya ada saudara kita tanya rebuh dengan gapo? Supi royak terrebuh dengan air nah. Pasal dia nah orang kita hak dia tak faham sungguh-sungguh tu nak buat lah mana nah. Supi basuh sikit nah. Supi basuh sikit. Dia tak faham sungguh. Ibu hai tu rebuh dengan buah timun ke rebuh dengan nisai madu. Boleh jadi faham dia tu lah nah. Tapi Supi royak terrebuh dengan air. Hari ni pun supa nah. Ambil bunga toiting, daun toiting. Kalau ada bunga pun boleh, kalau tak ada bunga pun tak ada gapo nah. Orang hok jadi kerawik, cacing, biar. Korek punggung, korek perut. Kita kerak dia sikit. Kerak dia sikit nah. Biar mudah bubuh dalam puyuk sikit. Kita kerak. Okey. Lepas tu kita tambah air. Supi bunga tak ada banyak. Supi bubuh air. Sekadar 1/2 liter nah. Sebab bunga dia tak ada banyak. Daun dia tak ada banyak. Okey. 1/2 liter cukup. Supi buat nah. Lepas tu kita buka api. Pop, merah. Okey nah. Mudah-mudah nah. Bagi orang yang jadi kerawik. Oh, nak maya tak leh jadi kerawik ni weh. Supi biasa jadi dah kau mula. Syok. Maya kerawik ni. Jadi baik ni. Lebih-lebih lagi bagi kita duduk diri. Bagi kita duduk nyatak tak ada gapo mana. Bagi kita duduk diri. Diri semaya. Setelah duduk korek punggung. Biar. Orang panggil biar. Malaysia panggil gapo. Pasal Thai dia panggil kata payat. Pasal Melayu mah kita ni jalatan ni nara ni panggil biar. Malaysia tu panggil gapo tu walau alam lah. Kalau salah Supi panggil pun Supi minta maaf lah. Kalau misalnya tanggil tak sama dengan saudara Malaysia takut kurang faham tu. Tapi saudara hok lek Thailand kita hok duk Malaysia lama-lama tu minta tolong weh. Supi minta tolong balik bahasa Supi kecek ni kepada saudara Malaysia wi pakak faham belaka nah. Sabit tu kita nak bagi ilmu. Kalau dia tak faham dia nak gunalah mana nah. Dia nak guna tak leh, dia nak tak faham kusiak, tak faham cara buat lah. Sabit di hari ni Supi nak minta kata saudara hok duk Malaysia. Tapi asal dia tu balik Thailand, kita orang tani nara jala kita ni tolong balik bahasa. Tolong terjemah bahasa hok Supi kecek tak apa comel, tak apa sahih, tak apa nak belagu mana ni tolong balik bahasa kepada saudara hok itu atik nah, hok gapo? Hok orang panggil kata hok tak apa faham. Nah, insya-Allah nah. Boleh gelegak nah. Ya dapur ni ya mudah gelegak. Ni nah. Kita ambil mari kita buka kita tengok lek lalai kata ni. Bunga toiting dia duk lek lalai ni, daun dia ni. Ni nah dia duk lek lalai, dia gelegak. Lepas tu Supi nak tunjuk kita tengok tak air warna ni nak tubik hijau sikit-sikit nah. Okey, warna dia nak tubik hijau sikit-sikit. Ni nah warna hijau sikit-sikit. Lepas tu hak nampak ngitai putih-putih tu boleh jadi orang panggil kata dehe-dehe kering je, tak ada gapo nah. Tak ada cuma gapo dehe kering koda tu yalah. Sabit tu hari ni kita ambil mari minum. Cara nak minum boleh minum ikut sekiat piye. Berapa kali sehari pun boleh, 2 kali sehari kau molek. Tapi mesti dajak sekali, hak comel sekali, hak orang panggil istimewa sekali. Kata kalau nak halau, nak bunuh biar, kerawik, cacing sebelum nak tidur. Kita nak masuk tidur kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kejut panas. Bau sedap.
tawa, tak ada masalah no lemuk-lemuk, bau sedap. Bau sedap. Sebelum nak tidur tu kita minum. Sebelum nak tidur, segelas ni lah. Kalau budak tu kecil sikit lah. Kalau budak tu minum dengan sudu pun okey lah nah. Budak kecil-kecil tu kita minum dia suak dengan sudu, 1 sudu atau 2 sudu. Budak boleh minum, anak kecil boleh minum. Tapi kita kurang lah. Kurang level, kurang apa? Orang panggil net weight dia sikit lah. Kurang, orang panggil kurang air sikit. Yang supaya orang tua 1 gelas ni, budak weh kurang sikit. Bahasa dia kecil lagi nah. Takut kuat sangat tu, takut dia tak boleh duduk pula nah. Habis tu mudah-mudah sebelum nak tidur minum, Lepas tu dia pergi halau bunuh cacing dalam perut. Kerawik apa dalam perut. InsyaAllah mudah-mudah. InsyaAllah nah pakak tolong pecek share, tekan share kat Supi, lepas tu tolong pecek like lah. Supi tambah semangat adik. Supi dok post ada buat tu. Allah kacau buat nah. Supi ngaji, Supi baca di semalam lagi, Supi ambil cari barang apa. Kakak nak buat klip ni bukan mudah nah. Tapi orang pecek like tak sampai 20 orang. Tapi Supi tak ada lemah gapo untuk kita nak make pahala dengan Tuhan nah. Waktu tak ada lemah gapo tapi semangat manusia ni bahasa dia nah. Dia ada tempat lemah semangat, dia ada gapo semangat bahasa dia nah. Alhamdulillah. Habis tu Supi nak minta pecek like, lepas tu pakak-pakak share. Boleh bagi ilmu ni ramai-ramai insya-Allah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.